kepada hamba-hambanya melainkan ianya tetap dalam keadaan demikian. وهذه الرحمات الإلهية تنور عقل الإنسان حتى تجعله ينظر إلى الأشياء من منظار النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Maka apabila terbuka pintu rahmat bagi segala manusia dan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala, maka itu jadi sebab ianya bersambung dengan kasih sayang yang ada pada yang tersambung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وتشرح صدره وتفرح قلبه. Sehingga dalam keadaan demikian sehingga Allah Subhanahu wa taala menggembirakan kekasihnya Nabi Muhammad SAW dan juga melapangkan dada baginda Nabi Muhammad SAW. كما قال سبحانه وتعالى فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. Seperti mana Allah menjanjikan sesiapa sahaja yang Allah Subhanahu wa taala lapangkan dadanya untuk Islam, فهو على نور من ربه. maka mereka tersebut yang dilapangkan dada oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Islam, maka mereka ini orang yang mendapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. ومن آثار شرح الصدر هذا معرفة خصوصيات الله سبحانه وتعالى في عباده. Yang mendapatkan demikian cahaya, yang diberi cahaya dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dilapangkan, maka mereka ini mendapat keistimewaan dari Allah, dengan ada keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. كما قال جل جلاله وتعالى في علاه يختص برحمته من يشاء. Rahmat ini Allah Subhanahu wa taala seperti berfirman, Allah taala mengkhususkan rahmatnya, kasih sayangnya kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah. ومن مشيئة الله سبحانه وتعالى أنه يميز بعض مخلوقاته على بعض. Dan di antara kehendak Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala ada membezakan di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. ويجعل خصائص في بعض الموجودات لا توجد في الموجودات الأخرى. Ada sebahagian makhluk Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan, Allah berikan mereka keistimewaan yang mana keistimewaan ini tidak ada pada makhluk yang lain. وهذا في جميع الموجودات ليس في جنس الإنسان فقط، حتى في عالم الجمادات، حتى في عالم النباتات جعل المولى سبحانه وتعالى خصائص في بعض الأشياء لا توجد في الأشياء الأخرى. Perbezaan ataupun khususiat keistimewaan yang Allah taala letakkan ini kepada seluruh makhluk, bukan kepada manusia dan jin sahaja, bahkan kepada tumbuh-tumbuh, kepada semua yang Allah taala ciptakan. وبالنسبة في ديننا الإسلامي مثلا خصص سبحانه وتعالى ماء زمزم بخصائص وبركات وفضله على غيره من المياه. Ambil contoh dalam agama Islam ini juga. Islam ini Allah taala ada memilih dan mengkhususkan beberapa perkara, antaranya Allah khususkan air Zam-Zam, dan Allah taala letakkan pada air Zam-Zam ini beberapa kelebihan, keberkatan dan sebagainya. ومعنى أن ماء زمزم أفضل من المياه الأخرى أنه توجد فيه خصائص لا توجد في المياه الأخرى. فماء زمزم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم طعام طعم وشفاء سقم. Seperti kita ketahui, dalam semua air dibandingkan dalam dunia tak ada air yang boleh mengatasi kelebihan air Zam-Zam yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti Nabi SAW memuji air ini, antaranya Nabi sebut bahawasanya air Zam-Zam ini adalah air yang memuaskan. Tidak ada air yang boleh memuaskan sepuas minum air Zam-Zam, dan air yang akan menjadi penyembuh bagi segala penyakit. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أن ماء زمزم لما شرب له. Dan juga Nabi SAW bersebutkan dalam hadisnya bahawasanya air Zam-Zam ini adalah air yang akan Allah Ta'ala mustajabkan kepada orang yang berniat ketika meminumnya. فلا يوجد شخص صادق يشرب ماء زمزم بأي نية كانت إلا حققها الله سبحانه وتعالى له. Maka kita tidak akan temui mana-mana hamba Allah ataupun manusia apabila mereka minum air Zam-Zam, kemudian mereka berniat, apa niat pun ketika mereka minum air Zam-Zam, melainkan niat mereka akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa وقد taala. شرب ماء زمزم يعني أقوام لمطالب ظاهرة وباطنة فنالوها بعد ما شربوا ماء زمزم، وذلك للسر الخصوصية الموجودة في هذا الماء التي لا توجد في المياه الأخرى. Kerana air Zam-Zam ini telah diminum oleh ribuan manusia, yang mana mereka antara manusia yang hebat dan manusia yang biasa, ada yang dengan tujuan masing-masing, maka tidak ada manusia yang minum air Zam-Zam dengan tujuan mereka masing-masing, melainkan kesemuanya telah mendapat apa yang mereka hajatkan ketika mereka minum air Zam-Zam tersebut. في القرن العاشر مثلا قال الإمام الشيخ جلال الدين السيوطي رحمه الله أني شربت ماء زمزم بنية الوصول إلى رتبة شيخنا الإمام بن حجر العسقلاني في علم الحديث. Antaranya yang mendapatkan kelebihan besar dalam minum air Zam-Zam adalah Imam As-Suyuti radhiyallahu taala anhu. Imam As-Suyuti menyebutkan, aku berniat ketika minum air Zam-Zam, dan aku telah minum air Zam-Zam dengan niat untuk aku sampai kepada makam ataupun kedudukan guruku Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. قال فوصلتها Maka
dengan niat tersebut aku disampaikan oleh Allah Ta'ala ke martabat berikut. قال ثم شربت ماء زمزم مرة أخرى بنية الأصول إلى رتبة شيخنا الإمام البلقيني في علم الفقه سراج الدين عمر بن علي البلقيني. Maka aku minum kali kedua, aku minum air zam-zam. Aku pasang niat ketika nak minum air zam-zam supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan aku ini mencapai tahap guruku Al-Imam Bulgaini dalam ilmu fikih. قال ولكني لم أصل إلى رتبة شيخنا في علم الفقه لأن شيخنا البلقيني كان أرسخ قدما مني وأطول باعا في علوم الفقه. Tapi aku tidak berjaya mencapai tahap yang sama seperti Imam Bulgaini kerana aku akui bahawa Imam Bulgaini ini dalam ilmu fikih orang yang paling mantap, yang paling kukuh ilmunya dan kefahamannya dalam ilmu fikih. ولكن الشيوخ الذين جاءوا بعد عمل السيوطي قالوا أنه في الحقيقة وصل إلى رتبة شيخه في العلم الفقهي ولكنه قال هذا تواضعا فقط فببركة ماء زمزم بلغه الله عز وجل رتبة شيخه في علم الفقه. Adapun dan bahkan para ulama-ulama yang mengenali Imam Suyuti, yang hidup di zaman Imam Suyuti, mereka sendiri mengakui bahawa sebenarnya Imam Suyuti ini martabatnya ataupun kedudukannya dalam ilmu fikih sudah mencapai apa yang dia niatkan seperti Imam Al-Bulgaini. Tapi ada pun perkataan Imam Suyuti yang dia kata dia tak sampai ke kedudukan Imam Al-Bulgaini adalah tanda tawadhu' beliau dan cinta beliau kepada Imam Al-Bulgaini. وقال الإمام الشعراني رحمه الله تعالى وهو من أعيان القرن العاشر قال إني عندما ذهبت إلى الحج نبتت في بثرة في الطريق فما وصلنا مكة حتى صارت كالبطيخة في جنبي فآلمتني وآذتني وأتعبتني. Imam Sya'rani yang seperti kita ketahui antara imam besar mujaddid pada kurun ke-10 menceritakan satu hari Imam Sya'rani ini dalam perjalanan nak pergi Makkah, kemudian ada jerawat tumbuh dekat dia punya perut. Dalam perjalanan jerawat ini rupanya tak baik, bahkan makin besar sehingga besarnya jerawat yang tumbuh kat perut beliau sebesar buah tembikai. قال فلما وصلنا إلى مكة ليلا لم أستطع أن أطوف ولا أن أنام من كبر هذه البثرة التي في جنبي. Kerana sakitnya, menanggung kesakitan jerawat yang makin tumbuh bengkaknya seperti bengkak buah tembikai ini, sehingga ketika sampai ke Makkah Imam Sya'rani ini tak mampu untuk melakukan tawaf kerana kesakitan bengkak yang dia hadapi di perut. قال فاتجه الناس إلى الكعبة وذهبت أنا إلى بئر زمزم وأخذت أستقي من البئر وأشرب بنية الشفاء. Maka kata Imam Sya'rani, maka ketika orang semua menuju ke Kaabah, aku pergi dahulu sebelum menuju ke Kaabah, aku pergi ke telaga Zamzam, kemudian aku ambil air Zamzam. Sebelum aku minum, aku niat air Zamzam ini supaya menjadi ubat ataupun kesembuhan bagi penyakit yang aku tanggung. قال ثم نمت أمام الكعبة المشرفة على جنبي الآخر من كثرة الألم. Sehingga malam itu aku tidur di hadapan di kawasan Kaabah ini dalam keadaan aku berpaling ke sebelah yang satu lagi kerana tak boleh tahan dengan bengkak ataupun kesakitan yang aku tanggung di sebelah kananku. قال ثم لما أصبحت الصباح قمت الصباح كأن أحدا مسحها من جنبي ببركة ماء زمزم. Maka ketika aku tidur dan aku bangun dari tidur, aku dapati seakan-akan ada seseorang datang yang sedang menyapukan tempat bengkak, tempat kesakitan aku tersebut. فإذا ربنا سبحانه وتعالى يجعل خصائص ومميزات في الجمادات في المياه في الذوات كذلك في الذوات المؤمنة يجعل فيها بركات وخصوصيات لا توجد في الذوات الأخرى. هكذا تخصيص الله قال سبحانه وتعالى يختص برحمته من يشاء. ممكن يجعل الماء مفضل على كل المياه في بركات ومنافع وثمرات لا توجد في أي ماء. ممكن يجعل ذوات فيها بركات كبيرة لا توجد في أي ذوات أخرى. Maka dengan firman tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini meletakkan khususiat, keistimewaan. Allah memilih untuk mengkhususkan siapa sahaja di kalangan makhluk Allah untuk Allah jadikan dia istimewa. Antara contoh kita lihat Allah cipta air dan dalam air pun ada perbezaan. Dalam banyak-banyak air ada keutamaan. Antara keutamaan yang kita keistimewaan air yang tertinggi tadi adalah air Zamzam. Begitu juga dalam zat-zat yang diciptakan Allah Ta'ala, mustahil ada perbezaan di situ. Ada zat yang lebih baik antara zat yang lain dan antara jamadat dan sebagainya. ومن عظمة ما زمزم هذا وتعديه للمنفعة أن الإمام السخاوي رحمه الله تعالى وهو الإمام السخاوي في القرن السابع ليس السخاوي في القرن العاشر قال إن أحدا من مرض قال فلما ذهبت إلى الحج شربت ما زمزم بنية الشفاء لذلك الرجل ليس لي بنية الشفاء
وهذا يعطينا صورة كيف أن البركة في زمزم تتعدى حتى إلى الآخرين حتى إذا لم يشربه هذا الإنسان. Antara keistimewaan besar air Zam-Zam ini juga adalah berlaku pada Imam Sakhawi. Imam Sakhawi ini ada dua tokoh. Ini Imam Sakhawi yang lahir pada abad yang ke-7 bukan yang ke-10. Kata Imam Sakhawi ini yang lahir pada abad yang pada abad yang ke-7, maka dia berceritakan satu hari salah seorang datang mengadu kepada beliau tentang kesakitan yang dia tanggung. Bukan Imam Sakhawi, orang lain yang mengadu. Maka maka Imam Sakhawi ini selepas itu dia pergi ke Makkah. Kemudian sampai di Makkah, dia ambil air Zam-Zam. Sebelum dia minum air Zam-Zam, dia niat air Zam-Zam yang dia minum ini dengan tujuan mudah-mudahan dia yang minum supaya orang yang datang mengadu sakit ini diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah dia minum, orang ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka antara kelebihan, kehebatan, keistimewaan air Zam-Zam ini juga adalah bukan sahaja Allah Ta'ala akan mengkabulkan niat kita yang meminumnya. Bahkan kalau kita minum, kemudian minuman ini kita niat kepada orang-orang selain kita, juga akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. ربما يعني في المستقبل نخصص محاضرة كاملة عن منافع وثمرات وبركات ما زمزم الدنيوية والأخروية. Barangkali insya-Allah akan datang kalau kita adakan topik ataupun tajuk khusus untuk membincangkan keistimewaan, kelebihan hanya cerita bab air Zam-Zam, faedah dunia dan faedah akhirat yang Allah Ta'ala letakkan pada air Zam-Zam. ولذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب إذا جاء وشرب ماء زمزم يقول أني سمعت نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يقول أن ماء زمزم لما شرب له وأنا أشربه لعطش يوم القيامة. فيشرب سيدنا عمر زمزم بنية المنفعة الأخروية ليست بنية حصول الحفظ والعلم والشفاء فقط. Bahkan Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an ceritakan bahawa ketika dia meyakini hadis Nabi SAW yang Nabi kata air Zam-Zam ini beri manfaat ataupun Allah Ta'ala akan kabulkan ke atas apa yang kita niatkan ketika minumnya, maka setiap kali Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu an ini minum air Zam-Zam, maka dia niat bahawa dengan dia minum air Zam-Zam ni supaya nanti di hari kiamat ataupun di mahsyar Allah tak akan buat dia kehausan. Maka kita ketahui fahamnya para sahabat ini ulama tentang air Zam-Zam, manfaat yang Allah Ta'ala letakkan di air tersebut, air Zam-Zam, bukan sahaja manfaat dunia, bahkan dia pergi manfaat sampai nanti di kemudian hari. Sehingga Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab berkeyakinan bahawa dengan meminum air Zam-Zam ini, setiap kali Sayyidina Umar minum air Zam-Zam, maka Sayyidina Umar akan pasang niat bahawa tujuan dia minum ini supaya nanti di padang mahsyar Allah tak buat dia kehausan. فإذا صدقنا واقتنعنا أن الجمادات لا تكون متساوية ففيها خصوصيات وبركات، فكيف بالذوات الإنسانية التي هي أرقى المخلوقات الإلهية، الذات الأدمية، يجعل الله سبحانه وتعالى فيها من البركات والخصوصيات ما لا يجعل لا في المياه ولا في الجمادات ولا في الحيوانات. حتى الحيوانات بعضها فيها أدوية نافعة جدا، فالحيوان هذا متميز على غيره لأنه فيه دواء وفيه ترياق يأخذونه فيعالج الأمراض. Kita lihat di sini bahawasanya hatta perkara-perkara ciptaan Allah yang berbentuk jamadan antaranya air. Ada lagi haiwan, sebahagian binatang-binatang yang Allah Ta'ala ciptakan beri manfaat besar bagi kita. Ada di kalangan manusia yang ambil bahagian daripada haiwan untuk jadikan perubatan dia. Ambil air liur haiwan dan sebagainya. Maka haiwan ini pun Allah Ta'ala ciptakan antara satu sama lain, mereka saling berbeza kedudukan. Ada keistimewaan, kelebihan yang Allah Ta'ala letakkan pada makhluknya yang seperti haiwan. Apatah lagi makhluk zat seperti kita manusia, maka tak mustahil bagi Allah. Air pun Allah Ta'ala bezakan, letakkan kedudukan. Allah Ta'ala letakkan kelebihan, khususnya kita dengar tentang air Zam-Zam, dan pada binatang-binatang ataupun haiwan yang Allah Ta'ala ciptakan. Jadi tak mustahil. Manusia juga Allah Ta'ala bezakan antara satu dengan yang lain. Perbezaan yang Allah Ta'ala kasih di sini, di kalangan mereka, di antara mereka, ada yang Allah Ta'ala letak khususiyah ataupun keistimewaan melebihi antara satu sama lain. وكلام الله جل جلاله قاطع في هذا المجال حيث يقول سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فربنا جل جلاله يفضل من شاء من الأنبياء، يفضل من شاء من الحيوانات، يفضل ما شاء سبحانه وتعالى من الجمادات على بعضها ويجعل فيها خصوصيات التفضيل. Sebenarnya jawapan ataupun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dah kukuh dijawab sendiri oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Katanya Allah berfirman, Allah Ta'ala
membezakan, memuliakan, mengistimewakan antara nabi-nabi yang Allah Ta'ala rasul-rasul yang Allah Ta'ala lantik. Di kalangan rasul pun Allah Ta'ala letak kelebihan-kelebihan, keagungan-keagungan yang tak sama antara satu dengan yang lain. ولذلك أنتم تقرؤون وكلنا نقرأ أهل السنة والجماعة في راتب الإمام الحداد عندما نقول في الفواتح نفعنا الله ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم. Dan antaranya seperti mana kita selalu baca dalam kitab ratib, dalam ratib Al-Imam Abdullah bin Abdul Haddad, dalam ratib Al-Haddad ini, ketika kita baca Fatihah, maka di Fatihah itu banyak disebut, diajar oleh Imam Al-Haddad, kita akan sebut para orang-orang terdahulu yang kita Fatihahkan ini, dengan kita doakan dan kita minta dengan Allah supaya kita, Allah Ta'ala beri segala manfaat yang Allah Ta'ala letak pada mereka untuk kita. وعندما سألوا شيخنا الحبيب عمر ما معنى قول الناس نفعنا الله ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم، إيش من بركات وأسرار وأنوار؟ Ketika Sayyidina Haimar ditanya apa maksud, apa makna kita bila sebut, kita doakan salaf kan, bukan kita orang sebut nafa'anallah, mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kat kita segala manfaat yang Allah Ta'ala letak pada mereka, dan kemudian manfaat yang kita minta pula daripada mereka, barakah, kemudian asrar, rahsia-rahsia. Maka orang tanya dengan Habib Umar, apa manfaat dari barakah dan rahsia yang kita minta ke Allah daripada mereka? فقال شيخنا الحبيب عمر أن البركات بركات الله والأنوار أنوار الله سبحانه وتعالى والأسرار أسرار الله، فربنا عز وجل أودعها في عباده الصالحين، فلما أودعها فيهم جاء الناس وطلبوها منهم، ولا هي بركات الله عز وجل وأسرار الله سبحانه وتعالى، فيأخذون الناس بركات الله التي أودعها في الصالحين، فإذا قرأوا على ما شفاهم الله، وإذا دعوا الإنسان أعطاه الله، فبركات الله هي لكنها أودعها فيهم لأمانتهم ولصفاء بواطنهم. Maka Syekh Haimar menjawab soalan ini kan, Allah Ta'ala, barakah ini adalah barakah Allah punya barakah. Sir ataupun asrar ini adalah asrarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian barakah, asrar dan apa yang kita sebut, kita minta dari golongan terdahulu ini adalah milik Allah yang Allah Ta'ala letakkan kepada mereka, maka kita minta balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala macam seolah-olah apa sahaja keberkatan, apa sahaja asrar ataupun rahsia-rahsia yang Allah Ta'ala pernah letakkan kepada imam-imam pendahulu kita, maka kita minta itu ya Allah. Seakan-akan kata mana Habib Kazim kata sekarang, kalau kita minta doa dari mereka, mereka mendoakan kita, dan doa yang datang pada mereka mustajab atau sebagainya keberkatan, itu adalah yang Allah Ta'ala letak kepada mereka, dan kita ambil dari mereka, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, iaitu melalui mereka. والدليل على صحة هذا الفهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره، فاليوم لا يملك فتحا ولا يملك نصرا ولا يملك هداية، لكن لما كان اليوم ظرفا محلا لتنزل البركات والأنوار نسبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم إليه، قال فتحه ونصره، ولا الفتح فتح الله والنصر نصر الله والنور نور الله، فلما كان اليوم محل وجود هذه الأنوار نسبت إلى اليوم، ولا اليوم مجرد أوقات تمر على الناس. Antaranya lagi dalil yang paling kuat, paling sahih untuk kita faham perkara ini, kita tengok Nabi SAW ajar kita doa yang selalu disuruh amal setiap hari. Antaranya khususnya pada pagi hari, ada dalam Widul Latif Nabi ajar kita minta dengan Allah, Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa barakatahu wa hudah, sebagainya. Makna dalam doa itu kita minta, ya Allah, kami minta kepadamu ya Allah kebaikan yang ada pada hari ini dan segala fatah, pembukaan yang pada hari ini dan sebagainya. Sebenarnya kalau kita tengok hari itu tak ada manfaat pun. Kita minta kepada Allah hari. Mana minta hari macam mana? Cuma dalam doa tersebut Nabi ajar kepada kita bahawa Allah Ta'ala letakkan segala fatah, segala kebaikan, segala bantuan, pertolongan, semua ada pada waktu tersebut hari. Maka kita minta, ya Allah, bagaimana Engkau letak segala fatah, pertolongan, bantuan semua dalam hari ini, maka aku mohon segala berkat hari yang Kau letak ini, beri segala apa yang Kau letakkan pada hari tersebut. Bukan kita minta kepada hari tersebut, tapi kita minta kepada Allah yang Allah Ta'ala letak di hari tersebut. طيب بعد هذه المقدمة نعود إلى موضوعنا وهو أهل البيت الذين ذكرهم الله عز وجل في القرآن ووظيفتهم في هذه الحياة.
ما هي الوظيفة الأساسية الباطنية النورانية لأهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كل البلاد التي يعيشون فيها والأماكن التي يحلون فيها ويسكنونها. Maka dari mukaddimah yang saya sampaikan tadi dari awal, maka di sini kita nak kaitkan, kita nak kembali kepada asal tajuk perbincangan kita untuk hari ini, bagaimana tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan khususiyah, keistimewaan, kelebihan pada manusia. Kemudian dalam manusia ini Allah taala pilih ada di golongan Ahlul Bait, dan pada Ahlul Bait itu ada Allah Subhanahu wa taala letakkan mereka khususiyah ataupun kelebihan dan keistimewaan. ولكل نبي من الأنبياء جعل الله له سبحانه وتعالى أهل بيت، سيدنا إبراهيم، سيدنا نوح، سيدنا موسى، وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعل الله له أهل بيته. أهل بيته مثل أي إنسان عنده بيت وعنده أهل يسكنون في البيت، فكذلك أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين يسكنون معه في بيته صلى الله عليه وسلم. Para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, maka Allah Ta'ala beri kepada mereka keluarga, Ahlul Bait juga. Seperti Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan sebagainya disebut Al-Habib Kazim. Masing-masing punya anak, punya isteri. Begitu juga kepada Nabi Muhammad SAW. Maka kita faham Ahlul Bait ini keluarga. Macam kita ada isteri, kita ada rumah. Dalam rumah kita ni ada isteri dan ada anak-anak. Begitu juga Allah Ta'ala beri selain kepada Nabi Muhammad ini mempunyai Ahlul Bait, Nabi-Nabi yang lain juga mereka punya Ahlul Bait mereka sendiri. ولذلك يطلق أهل البيت على 3 أطلاقات. يطلق أهل البيت في مقام الدعاء على كل مؤمن تقي، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم آل النبي كل مؤمن تقي. ويطلق أهل البيت على الذين حرم الله عليهم الزكاة، أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، آل علي وآل عباس وآل جعفر. ويطلق أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم على زوجات النبي اللاتي كن مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في حجراته صلوات الله وسلامه عليه. Maka di sini para ulama menyusun dan memutlakkan. Yang dimaksudkan dengan Ahlul Bait Nabi SAW ini dimutlakkan dengan tiga maksud. Maka ada ulama meletakkan bahawa yang dimaksudkan dengan Ahlul Bait Nabi SAW adalah seluruh umat Nabi Muhammad SAW yang beriman kepada Nabi dan bertakwa. Ini kerana dalil mereka adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda, keluargaku adalah umat-umat aku yang paling beriman, yang beriman dan bertakwa, yang paling beriman dengan Nabi, dengan Allah dan Rasul dan bertakwa kepada Allah. Kemudian yang kedua, ada ulama bagi tahu Ahlul Bait yang dimutlakkan di sini adalah mereka adalah keturunan Nabi SAW yang datang daripada jalur 3 ini, yaitu daripada jalur Imam Ali bin Abi Talib, dari jalur Sayyidina Abbas dan juga dari jalur Sayyidina Ja'far. Al-Aqil, Al-Aqil, 4. Ada 4. Satu lagi ada daripada keluarga Aqil. Aqil bin Abi Talib. Aqil bin Abi Talib. Kemudian yang ketiga, ada ulama mutlakkan maksud yang dimaksudkan dengan keluarga Nabi ataupun Ahlul Bait ini adalah mereka yang duduk di dalam rumah Nabi SAW, iaitu isteri-isteri Nabi Muhammad SAW. ثم جاء بعد ذلك مصطلح الذرية، ذرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مصطلح شرعي نقرأه في الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد، وعلى إبراهيم وأزواج إبراهيم وذرية إبراهيم، فكذلك ذرية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Kemudian ada lagi sebahagian di kalangan ulama kita ini meletakkan lagi satu istilah untuk keluarga Nabi. Bezakan tadi Ahlul Bait, sekarang ada istilah yang kedua dipanggil Dzurriyyah. Dan istilah Dzurriyyah ini adalah istilah yang tak keluar dari jalur syarak. Makna istilah syar'i, syarak. Karena kami membacanya, antaranya selain dalam kitab-kitab, antaranya kita biasa sebut dalam salawat, dalam tahiyat kita, kan kita sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ini perkataan warid dalam kitab-kitab syarak, hukum syarak. وعلى قد حصل يعني الالتباس في فهم أهل البيت، حتى وصل التفريط والتقصير في أناس إلى أنهم أنكروا أهل البيت، قالوا ما يوجد أهل البيت. أهل البيت الذين كانوا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وكأن لا توجد ذرية. هكذا خدع الشيطان الناس باسم أهل البيت حتى وصلوا إلى هذا الأمر، وخدع الشيطان بعض الناس باسم أهل البيت حتى وصلوا إلى ماذا؟ إلى الغلاء، إلى الغلو، وإلى الزيادة، وإلى التطرف، حتى قالوا أن أهل البيت كلهم معصومين
ودخلوا في بحور من الخطأ، هذا كله من الشيطان بين الإفراط والتفريط. الطريقة الوسطى الصحيحة أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم موجودين إلى يوم الدين، ليسوا معصومين من الأخطاء، ليسوا غير موجودين، انقطعوا ولا يوجد أحد منهم. هكذا النظرة الحقيقية لأهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والوسطية الشرعية لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند الأولياء وعند الصلحاء وعند كل أهل السنة والجماعة من أكابر العلماء. Masalah dan sayangnya kita hidup di zaman di tengah-tengah banyak pendapat tentang Ahlul Bait ataupun keturunan ataupun keluarga Nabi Muhammad SAW, sehingga ada pendapat yang pergi kepada ifrat, iaitu terlalu ambil ringan tak ambil berat. Ada pula yang tafrid, yang terlalu keras pula sehingga membahayakan kepada kefahaman. Orang yang terlalu ambil ringan ini sehingga mereka ini tak anggap besar tentang wujudnya, kewujudan kaum keluarga Nabi yang disebut sebagai Ahlul Bait, sehingga mereka ini dimanipulasi, dipermainkan oleh syaitan, sehingga mereka berpendapat, dipermain mereka oleh syaitan dengan ketika mengutarakan pendapat mereka tentang Ahlul Bait, maka mereka sehingga meyakini bahawa Ahlul Bait dah tak ada. Mereka ada di kalangan yang mana mereka ini memberitahu kita bahawa keturunan Nabi ini dah tak wujud. Terakhir keturunan Nabi hanya Sayyidah Fatimah Zahra dan Sayyidina Hasan Husain, kerana yang lain-lain lahir daripada perut Fatimah. Ini satu puak, satu grup. Ada lagi satu grup pula, mereka terlalu berlebihan di dalam mentafsirkan, di dalam mengenalkan orang kepada Ahlul Bait, sehingga mereka juga dimanipulasi, ditipu oleh syaitan, dipermainkan oleh syaitan, sehingga mereka ini mengagungkan berlebih-lebihan, menganggap bahawasanya Ahlul Bait ini mereka sama dengan tingkatan para nabi, iaitu maksum, dipelihara Allah daripada dosa dan sebagainya. Maka jalan paling selamat, kita pegang jalan para salaf kita, para pendahulu kita. Tidak ada ifrat, tidak ada tafrid di sini. Maka kita pegang bahawasanya Ahlul Bait yang diberi kefahaman oleh para salaf terdahulu, imam-imam besar, di kalangan mereka ini ada yang awliya dan sebagainya. ولذلك البعض ظنوا أن أهل البيت محصور في سيدنا علي بن أبي طالب والبتول الزهرة سيدتنا فاطمة والحسن والحسين فقط وزوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا، وأن الأمر انتهى. وهذا فهم خاطئ قد بينه الحبيب علوي بن طاهر الحداد في كتابه القول الفصل. Dan ada juga sebahagian ini mengutarakan pendapat yang mana pendapat ini salah, yang hanya meletakkan mengkhususkan bahawa Ahlul Bait itu adalah keturunan Nabi SAW daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib ini, dan juga daripada isteri-isteri Nabi. Selainnya bukan termasuk dalam Ahlul Bait. Maka kata Habib Ali bin Tahir Al-Haddad, Mufti Johor, ada buat kitab namanya Qaulul Fasal, sudah membantah pendapat ini, mengatakan ini pendapat adalah pendapat yang salah. والحقيقة أن سيدنا فاطمة وعلي والحسن والحسين هم من أهل بيته وهم أهل كسائه وهم رؤوس أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم هم من أهل بيته لأنهن ساكنات في حجرات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أنه لا يوجد أهل بيت إلا أهل الكساء وزوجات النبي محمد، كما يقول يعني بعض الجهال وبعض المغرضين، يظن أن أهل البيت فقط الزوجات وأهل الكساء ولا يوجد أهل بيت، وهذا غاية من الخطأ والغلو والحرمان والعياذ بالله سبحانه وتعالى. Dan fahaman ini dia beritahu, maknanya dia berfaham bahawa Ahlul Bait hanya Ahlul Kisah, itu Sayyidina Rasulullah, Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Ahlul Kisah 5 ini, dan juga isteri. Pada hakikatnya sedangkan ini fahaman yang jauh salah, teruk kesalahannya, berat kesalahannya. Sedangkan hakikatnya yang difahami oleh para ulama kita terdahulu, yang diberi faham kepada kita bahawa Ahlul Bait ini dua-duanya Ahlul Bait. Akan tetapi Ahlul Kisah ini dipahamkan oleh ulama kita, iaitu Ahlul Kisah yang kita tahu 5 orang ini. Ahlul Kisah ini, mereka ini adalah mereka kepala ataupun penghulu segala Ahlul Bait yang ada dekat atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Kerana mereka bukan sahaja Ahlul Bait, terhimpun pada mereka juga Ahlul Kisah, dan mereka juga zuriyah Nabi Muhammad SAW. Mana selain mereka ini membesar, tumbuh besar dalam rumah Nabi SAW, mereka juga masuk dalam kelebihan orang yang duduk di dalam kiswah Nabi Muhammad SAW. Dan mereka juga lahir daripada benih Nabi Muhammad SAW. Adapun isteri-isteri Nabi termasuk Ahlul Bait kerana mereka ini duduk bersama di dalam rumahnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. حتى قال البعض أن أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين نزلت فيهم الآية إنما يريد الله إنما ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا هن زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سيدتنا عائشة وسيدتنا حفصة وسيدتنا أم سلمة. وهذا فهم خاطئ حتى من خلال سياق القرآن، لأنها لو نزلت هذه الآية في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لكان الحق عز وجل يقول إنما يريد الله ليذهب عنكن، لأنهن يعني إناث سيأتي بنون النسوة، والحق عز وجل أتى بميم الجمع، فدل على أن الآية لا تقصد زوجات النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ثم الواقعة بينت هذه عندما نزلت الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعا النبي سيدنا فاطمة البتول والعلي بن أبي طالب والحسن والحسين وجللهم بكسائه صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم هؤلاء أهل البيت أذهم عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثم جاءت الذرية المباركة من سيدنا علي وسيدتنا فاطمة والحسن والحسين والمحسن، فكانت ذرية النبي موجودة إلى يوم القيامة صلوات الله وسلامه عليه. Ada pula pahaman pendapat tentang Ahlul Bait ini yang hanya mengkhususkan menggunakan dalil ayat innama yuridullah liyudhhiba ankum rijsa ahlul bait ini. Ada dalil ini, kata mereka ayat ini turun kepada isteri-isteri Nabi Muhammad SAW. Ini pahaman yang lebih jauh kesalahannya, kerana tak payah jauh-jauh. Kata makna dalam ayat itu sendiri dah bagi tahu kat kita, bagi kita faham. Kalau dia turun kepada isteri-isteri Nabi, iaitu kepada Sayyidah Aisyah dan sebagainya dan lain-lain, maka mesti Allah Subhanahu wa taala akan berfirman innama yuridullahu liyudhhiba ankunna rijal, kerana mereka semua perempuan isteri Nabi. Tapi terang-terang dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, Allah taala guna ankum. Di sini ada perkataan satu jamak yang tidak dikhususkan kepada perempuan sahaja. Yang kalau perempuan sahaja isteri Nabi, maka Allah akan guna ayat ankunna di sini yang pertama. Kemudian yang dipahami, maka kita ambil faham. Para ulama-ulama kita ajar kita bahawa di sini jelas dijawab oleh Nabi sendiri dalam hadis yang diceritakan, ditafsirkan oleh ulama dalam ayat ini. Ketika turun ayat ini, maka Nabi panggil menantunya Sayyidina Ali, Nabi panggil anaknya Sayyidah Fatimah, Nabi panggil cucunya dua orang Sayyidina Hasan dan Husain, kemudian Sayyidina Muhsin. Kemudian Nabi letakkan kain, duduk dalam kain kiswah ataupun kain rida Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala lahirkan zuriat-zuriat yang diberkati Allah. Maka zuriat yang datang dari Sayyidina Ali dan Fatimah, lahir Sayyidina Hasan, lahir Sayyidina Husain, lahir Sayyidina Muhsin, dan kemudian lahir sampai hari kiamat tidak terputus keturunan ataupun kaum keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولذلك في هذه الآية المولى سبحانه وتعالى أخبر عن واحد من مرادات عز وجل. ربنا جل جلاله له مرادات في أرضه. قال مثلا يريد الله أن يخفف عنكم جل جلاله، هذا مراد من مرادات الإله سبحانه وتعالى. وكذلك يقول سبحانه وتعالى في هذه الآية أخبر عن مراد من مرادات عز وجل، قال إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. فإحدى مرادات الحق سبحانه وتعالى أن يذهب الرجس عن أهل البيت. وقال عز وجل يريد الله إنما يريد الله ليذهب عنكم، لم يقل سبحانه وتعالى منكم. فلو قال عز وجل إنما يريد الله ليذهب منكم الرجس لكان الرجس موجود داخل أهل البيت ولكن الحق سيزوله. لكن لما قال عنكم هذا إشارة إلى أنه خارج عارض، يعني ليس في ذواتهم الرجس. يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. Maka kita tengok ulama ajar kita bahawasanya ayat innama yuridullah liyudhhiba ankum rijal bait adalah ayat ini Allah nak khabarkan kita. Allah nak bagi tahu kita, nak tunjuk kepada kita tentang kehendak Allah. Ini ayat ini Allah nak bagi tahu aku mau. Banyak antaranya Allah Ta'ala mengkhabarkan kepada hambanya dalam Al-Quran tentang kemahuan ataupun kehendaknya Allah. Antaranya Allah sebut liyukhaffifa. Ada ayat-ayat yang Allah kata aku buat ini supaya untuk meringankan hamba-hambaku. Maka dalam ayat ini Allah kata liyudhhiba. Liyudhhiba ankum rijsa ahlul bait. Allah menceritakan kelebihan ahlul bait. Dan tujuan Allah melebihkan ahlul bait itu untuk apa? Ini Allah bagi tahu. Yang pertama Allah Ta'ala melebihkan ahlul bait. Dari awal Allah dah terangkan, innama yuridullah. Sesungguhnya Allah ini berkehendak. Ini kehendak Allah. Allah nak cerita, Allah pilih ahlul bait. Dan Allah nak beritahu kepada semua makhluknya bahawa dalam ahlul bait ini aku punya tujuan. Dan tujuan Allah ini
untuk membersihkan mereka, mengeluarkan kotoran-kotoran kepada mereka. Dan di sini Allah Ta'ala beritahu juga kepada hambanya tentang kelebihan yang ada pada Ahlul Bait ini. Allah Ta'ala berikan. Allah kata Allah guna ayat yudhiba ankumur rijsa. Maka Allah Ta'ala guna ayat ankum, tidak gunakan minkum. Kalau Allah Ta'ala gunakan minkum di sini, kata Habib Kazim, maknanya kata ulama kita, bila minkum maknanya kotoran itu memang Allah Ta'ala ada dalam Ahlul Bait, Allah Ta'ala nak bersihkan. Tapi tidak. Maknanya Allah nak cerita, nak kena faham bahawa di sini Ahlul Bait pada zatnya mereka ini suci. Tak ada kotoran. Jadi Allah guna ankum menandakan bahawa kotoran yang Allah Ta'ala nak bersihkan pada Ahlul Bait ini adalah kotoran yang datang dari luar. Fahaman-fahaman kotoran-kotoran yang datang dan masuk merosakkan, mengotorkan Ahlul Bait. Di sini Allah Ta'ala bentangkan. Allah Ta'ala fahamkan bahawa kehendak Allah. Nanti mereka ni akan dikotori mana Ahlul Bait. Maka aku lebihkan mereka kerana aku nak membersihkan mereka daripada kekotoran. فلذلك إذا عرفنا يعني أن أهل البيت موجودين إلى آخر القيامة وإلى نزول سيدنا المهدي عليه السلام، فأن سيدنا المهدي آخر الزمان هو من ولد فاطمة من آل بيت النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يحيي به دين جده صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Maka dengan itu kita kena berkeyakinan, kita kena bahawasanya para Ahlul Bait ini kaum keluarga Nabi, mereka takkan putus, mereka akan ada sepanjang zaman sampailah kiamat. Kerana janji daripada Nabi Muhammad SAW, di kalangan Ahlul Bait ini nanti akhir zaman akan lahir seorang imam yang kita kenali sebagai Imam Al-Mahdi. Dan Imam Al-Mahdi ini maka diketahui, disepakati bahawasanya beliau adalah anak cucu Nabi Muhammad SAW yang lahir daripada perut putri kesayangan Nabi, yaitu Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث والدليل من أقوى الردود على الذين ينكرون وجود أهل البيت إلى زمننا هذا وإلى عصرنا هذا. Maka dalil ataupun hadis tentang kewujudan, keberadaan, kehadiran Imamul Mahdi di kemudian hari ini dari keturunan Nabi, ini kata ulama adalah dalil terkuat untuk menentang mereka-mereka yang berpendapat bahawa putusnya ataupun tak adanya keturunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. حتى يقول صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام الدارقطني وأبو داود وغيرهما من الحديث، حتى قال العلماء وصل هذا الحديث إلى درجة التواتر. أحاديث المهدي وصلت إلى درجة التواتر، لا يمكن إنكارها قط، لا يمكن الاتفاق على أنها كذب قط. Bahkan para ulama hadis, antaranya Imam Darul Qutni dan imam-imam lain, maka mereka ini mengatakan bahawa hadis tentang Al-Imamul Mahdi, makna khabar Nabi SAW tentang kedatangan Imamul Mahdi ini disebut oleh para muhaddisin, ini hadis adalah hadis mutawatir. Maka hadis mutawatir tidak boleh diingkari oleh sesiapa pun, hadis yang kukuh akan tentang kedatangan Imam Al-Mahdi. فيقول صلى الله عليه وسلم لو لم يبقى من الدنيا إلا يوما واحدا لطوله الله عز وجل حتى يخرج رجل اسمه كاسمي واسم أبيه كاسم أبي يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا وظلما. انظر كيف حتى يخرج رجل من أهل بيتي، لو كان أهل بيتي انقطعوا منين سيأتي المهدي هذا؟ سيأتي من الأرض أم سينزل من السماء؟ فدلالة على أنهم متسلسلين موجودين أب عن جد أبوه وجده 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 إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka hadis yang ulama sifatkan sebagai mutawatir ini tidak boleh dipungkiri. Maka hadis yang Nabi SAW sebut tentang kewujudan Imam Mahdi, antara kita faham mudah sebenarnya, Nabi ada sebutkan bahawa dunia ini tak akan musnah, mana tak akan berlaku kiamat, tak akan berlaku kerosakan, apa pun berlaku, tak akan jadi kiamat selagi mana Allah Subhanahu wa taala tidak hadirkan seorang rajul, seorang laki-laki yang datang daripada aku, makna daripada anak cucuku, yang disebut yang namanya seperti nama aku dan seterusnya dalam hadis seperti mana disabdakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi sebut jelas kat sini bahawa dari aku, makna dari anak cucu aku, maknanya dari darah dagingku, bukan Imamul Mahdi ini datang keluar daripada perut bumi ataupun diturunkan dari langit. Tidak. Dalam hadis ini jelas bahawa bila Nabi kata dari aku, makna dalam keturunanku, maka dia akan lahir macam kita lahir. Maka dia ada ayah, ada datuk, ada moyang, sebagainya, dan sambung nasab dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. ولذلك يعني في قضية أهل البيت هذه في أناس ضلوا بسبب أهل البيت وزاغوا عن الحق بسبب أهل البيت والعياذ بالله. Dan juga hari ini tengok bila cerita berbicara tentang Ahlul Bait, maka ada juga golongan yang mereka ini dah
terlalu rosak dan sesat berlebihan fahaman mereka terhadap Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. وممكن يتعرضون لعذاب الله سبحانه وتعالى بسبب أهل البيت. Dan sehingga kan mungkin mereka ini akan duduk kekal dalam azab dari Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Ahlul Bait. وهم الذين حاربوا أهل البيت، وهم الذين يبغضون أهل البيت، وهم الذين ينقصون من قدر أهل البيت، يحتقرون أهل البيت، لا يحترمون أهل البيت، لا يعظمون أهل البيت أو ينكرونهم، لا يوجد أحد من أهل البيت، كل الناس سواء. هؤلاء دينهم كله في خطر بسبب إنكارهم لأمر عظيم في الإسلام وفي الصلاة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد والعياذ بالله. Mereka ini dalam golongan banyak, ada yang tidak menghormati Ahlul Bait, ada yang menghina Ahlul Bait, mencaci maki Ahlul Bait, ada yang pula golongan yang mereka merendah-rendahkan keistimewaan martabat-martabat Ahlul Bait, memburuk-burukkan Ahlul Bait, bahkan lebih parah, bukan sehingga mereka ini memutuskan keturunan Nabi Muhammad SAW, mengatakan tak ada dan sebagainya lah tentang Ahlul Bait. Maka perbuatan-perbuatan ini sehingga ke tahap membenci, apalagi memusuhi, apalagi memerangi Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Fahaman seperti ini dan perbuatan seperti ini sebenarnya adalah perfahaman dan perbuatan yang sangat-sangat berbahaya, kerana mereka ini sedang berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sedang mempertikaikan apa yang ditaruh khususiyah ini diletak oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Ahlul Bait ini mereka ini dijaga oleh syarak, diperintah syarak untuk umat ini, hamba-hamba Allah hari ini, memuliakan mereka, mencintai mereka dan sebagainya, sehingga diletakkan di dalam salat. Setiap salat umat Nabi Muhammad SAW pasti mereka kena muliakan Ahlul Bait dengan menyebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. والقسم الثاني كذلك الذين انخدعوا باسم أهل البيت وباسم المحبة فوصلوا إلى الغلو في أهل البيت، حتى شدة محبتهم جعلتهم يسبون الصحابة ويظنون أن أهل البيت أولى بالخلافة، وأن الخلافة اغتصبت منهم، فأدخلهم الشيطان في متاهات ظلمانية ومعاصي قلبية ولسانية باسم أهل البيت. خدعهم الشيطان باسم أهل البيت، ظنوا أنهم يحبون أهل البيت وهم يمشون على عكس وظيفة أهل البيت في الأرض، على عكس أعمال أهل البيت التي أنابهم عنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Tadi bahaya pada golongan yang membenci Ahlul Bait ataupun mengurangi darjat Ahlul Bait. Ini ada pula golongan yang mereka ini memakai nama Ahlul Bait. Mereka rosak, mereka salah dalam mencintai kaum keluarga Nabi Muhammad SAW. Sehingga berlebihan. Mereka berlebihan di dalam memperjuangkan ataupun mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Mereka meletakkan kedudukan Ahlul Bait ini sehingga ke taraf maksum, dipelihara dari dosa, dan mereka mengungkit-ungkit, mendakwa bahawa mereka, sehingga dengan ungkitan dan dakwaan ini mereka halalkan perbuatan iman dan lidah mereka ini mencaci maki sahabat-sahabat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mendakwa bahawa kelayakan untuk memerintah menjadi khalifah umat Islam ada pada Ahlul Bait. Maka bila dia faham begini, maka syaitan akan datang mengganggu mereka, merosakkan mereka, sehingga mereka berkeyakinan yang dibina oleh syaitan tadi, berkeyakinan bahawa bila Ahlul Bait yang paling layak dan berhak kerana tampuk kekhalifahan ini hari itu tidak dipimpin oleh Ahlul Bait, maka mereka merasakan bahawa orang yang memimpin mengambil tampuk yang sepatutnya milik Ahlul Bait ini adalah sebagai pengkhianat. Maka dengan anggapan yang demikian, mereka melakukan perkara yang membahayakan keadaan diri mereka, iaitu dengan mencaci maki dan merendah-rendahkan sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini perbuatan juga perbuatan yang salah benar dalam segi hukum syarak. Mereka salah. Ada satu grup salah dan berdosa di dalam membenci. Ada satu grup juga mereka mencintai tapi mereka berdosa, bahkan melakukan kesalahan besar di dalam mencintai Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. وبعض الناس انخدعوا بأفضلية أهل البيت وسيدنا علي بن أبي طالب بالخصوص، فلما سمعوا الأحاديث التي تنص على منزلة سيدنا علي وعلى أفضلية سيدنا علي عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فظنوا أن سيدنا علي أولى بالخلافة. وفرق ما بين الخلافة وما بين الأفضلية. الخلافة تجري مجراها بشروطها، والأفضلية تجري مجراها
بخصوصياتها، فظنوا أن طالما أن سيدنا علي توجد فيه أحاديث كثيرة تدل على أفضليته إن هو الخليفة، ودخلت الأمة الإسلامية في متاهات وفي منازعات وفي مشاكل بسبب سوء الفهم لنص النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سوء الفهم لذكر المناقب من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فظنوا أنها متعلقة بالخلافة وليست كذلك. Bahkan golongan yang tadi ini yang menuntut khilafah sehingga mereka ini mereka tak sedar mereka ini kefahaman mereka dengan hadis Nabi SAW ini adalah kefahaman yang bukan salah lagi, bahkan teruk, makna su'ul faham. Mereka dengan hadis-hadis yang Nabi sebut tentang kemuliaan ataupun keistimewaan yang ada pada Sayyidina Ali bin Abi Talib, mereka kumpulkan hadis ini dengan membawa maksud, membawa dalil dengan hadis-hadis ini bahawa paling afdal untuk memerintah menjadi khalifah adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib. Mereka keliru dalam beberapa pendapat membezakan antara afdal dengan khilafah, kepimpinan dengan keistimewaan. Ini ada perbezaan di sini. Memang banyak hadis yang Nabi puji, Allah Ta'ala letak keistimewaan pada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Tapi khilafah ini, hal-hal kepimpinan tidak ada kaitannya dengan hadis-hadis tafdiliyah ataupun hadis-hadis kelebihan yang ada Allah Ta'ala letakkan pada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Maka akibat keburukan ataupun kesalahan yang paling teruk ataupun keburukan faham mereka di dalam mengambil nas hadis Nabi Muhammad SAW, mereka ini mencipta masalah besar dari dulu sampai sekarang sehingga jadi perpecahan besar kepada umat Nabi Muhammad SAW. Dan perpecahan paling besar, mereka meletakkan Ahlul Bait ini, Sayyidina Ali dan keturunannya, menjadi sebab mereka mengkambing hitamkan Ahlul Bait ini, sehingga akan dilihat bahawa hanya dengan pembincang perkara ini boleh memecah belahkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وفسرت حتى كثير من الوقائع والأحاديث النبوية على غير وجهها الصحيح، فدخلت في هذه الأمة المحمدية الانقسامات، وخدع الشيطان الناس باسم أهل البيت. انظر كيف انخدعوا باسم أهل البيت، باسم محبة أهل البيت. بعض الناس ينخدع باسم الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، الكتاب والسنة، فيظن هذه الكتاب والسنة، فيكتشف أنها ليست هي الكتاب والسنة، وليست هذه طريقة أهل البيت. المنازعات والحروب والتخاصم طريقة أهل البيت، هذه طريقة قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طريقة أهل البيت نشر الإسلام والدين، وظيفتهم في الأرض على كل واحد منتمي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وظيفة يقومها، ليست من الوظائف الدنيوية، وظيفة دينية، وظيفة روحانية معنوية في تقريب الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى. Maka mereka, kita tengok kalangan ini, puak-puak yang sebegini, mereka memanipulate dalil-dalil ataupun nas, iaitu hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan salah besar mereka dalam memahami konteks hadis Nabi, sehingga mereka dengan salah faham mereka kepada hadis ini, mereka jadi salah kepada dalam menafsirkan hadis ini. Kesalahan mereka mentafsirkan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW kepada umat ini menjadikan kita tengok hari ini perbalahan, perpecahan yang tak ada kesudahan antara umat Nabi Muhammad SAW. Yang paling sayangnya, mereka ini mengatasnamakan, menjadikan Ahlul Bait ini ataupun kecintaan mereka kepada Ahlul Bait ini sebagai kambing hitam. Hakikatnya ketika mereka mula salah faham, maka syaitan kacau mereka. Syaitan ambil alih tugas menjadi guru mereka dengan kesalahfahaman ini. Maka syaitan main peranan, akan terjadi salah dalam mentafsirkan apa yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sama juga dengan puak yang hanya menggunakan, menjadikan kambing hitam Quran Sunnah, Quran Sunnah, Quran Sunnah. Sehingga umat hari ini dalam perjuangan mereka, umat nampak betul. Oh, ini memperjuangkan Quran Sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang satu lagi, perjuangan dia cinta Ahlul Bait, cinta Ahlul Bait. Orang akan nampak indah dalam perjuangan yang hakikatnya. Hakikat perjuangan yang sebenar para alim ulama, Ahlul Bait yang sebenar, jalan mereka adalah jalan yang dibina oleh Nabi Muhammad SAW. Yang Nabi ajar dalam hadisnya, Islam yang sebenar. Makna Islam ini, kalau kita orang Islam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Nabi SAW sebut, orang Islam yang betul-betul orang Islam adalah orang Islam yang membuatkan orang Islam yang lain ni tenteram duduk dengan dia. Orang Islam bila jumpa dia, selamat daripada keburukan lidah dia, selamat daripada keburukan tangan dia. Maknanya kalau orang lari pada kita, orang takut kerana mulut kita jahat, kuat mengumpat, kuat maki hamun, kuat marah, maka belum baik Islam kita. Ini pegangan sebenar Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Ini prinsip yang sebenar, jalan yang sebenar. Yang kedua, kata Habib Kazim, guru kita hari ini,
perjalanan dan pegangan Ahlul Bait ini adalah mereka ini yang ditugaskan membawa Islam, berjuang dalam Islam, bukan untuk kepentingan dunia. Kalau untuk cerita politik, untuk apa-apa pun, ini bukan dakwah yang sebenar, bukannya jalan Ahlul Bait. Ikut aturan, iaitu perjuangan membawa Islam, mengajarkan Islam seperti mana turun-temurun yang dibawa oleh Nabi, kemudian turun kepada sahabat dan pada datuk nenek mereka sampai hari ini. ولذلك يعني أهل البيت الحقيقيون هم الذين يقومون بوظيفة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Dan Ahlul Bait yang sebenar-benar Ahlul Bait adalah mereka ini yang bangun, bangkit bertanggungjawab, menjalankan tugas yang sebenar, tugas yang pernah dibawa, dilaksanakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولا يعني يتفاخرون ولا يتعالون على أحد بانتسابهم إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bukanlah Ahlul Bait ini bukan orang-orang yang membangga-bangga yang dengan nasab mereka, maknanya membawa dalam dakwah, membawa nama keturunan. Ini bukan Ahlul Bait yang sebenar. والرجل الذي يعني هو يحتاج إلى دراسة في شخصية من أهل البيت والذي في زمنه يعني حصل تغير كبير في سيرة وتاريخ أهل البيت هو سيدنا علي زين العابدين. Maka antara penghulu lelaki di kalangan Ahlul Bait yang menjadi momentum, makna perjalanan yang dijadikan ikutan, makna dalam sirahnya yang ada dipegang hari ini adalah satu tokoh, yaitu Al-Imam Ali Zain Al-Abidin. فسيدنا علي زين العابدين هو الذي حفظ جميع ذرية أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلها تسلسلت من سيدنا علي زين العابدين بعد ما حصل في من محاولة استئصال أهل البيت في معركة كربلاء. Dan bahkan Imam Ali Zain Al-Abidin ini sehingga beliau ini cukup hafal, cukup faham tentang apa yang berlaku dalam terhadap Ahlul Bait Nabi SAW. Karena peristiwa-peristiwa yang kita ketahui dilalui oleh beliau. Beliau melalui peristiwa-peristiwa pembantaian dan sebagainya, seperti peperangan yang menyebabkan kesyahidan ayahandanya Sayyidina Husain di Karbala. Maka beliau menyaksikan pengejekan, penghinaan dan sebagainya kepada Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. وهذا الإمام العظيم عندما رأى تلك الواقعة وكيف الشهداء وكيف النساء وكيف الأطفال حتى هو يعني حاولوا قتله، ولكنه سلمه الله حتى تسلسلت منه كل أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Bahkan Sayyidina Ali Zain Al-Abidin ini Allah jadikan sebab ketika berlaku pembantaian kepada kaum keluarga Nabi di Karbala, bagaimana perempuan-perempuan dipermalukan, sehingga hari itu bagaimana Allah selamatkan beliau, Imam Ali Zain Al-Abidin. Hakikatnya pada hari tersebut beliau pun sepatutnya dalam rancangan para pembenci dan pembantai ini, dalam rancangan untuk dibunuh. Maka Sayyidina Ali Zain Al-Abidin ini antara orang yang akan dibunuh pada peristiwa Karbala. Tapi Allah Ta'ala menyelamatkan beliau, menjadikan sebab untuk beliau ini menjadi sebab melahirkan keturunan-keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. فهذا الشاب العظيم سيدنا علي زين العابدين عندما نشأ بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه، يعني نشأ شخصية كاملة، نشأ ليس محبا للانتقام، ليس يريد أخذ الثار، ليس يريد أن ينتقم من قتل أباه أو أقربه، نشأ محبا للمجتمع، ليس كما يقولون عنده توحد، شخص عنده توحد، رأى المعركة لا يريد يعامل الناس ولا يريد أن يدخل في الناس. نشأ سيدنا علي زين العابدين نموذج لكل واحد من أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يخدم مجتمعه، يخدم المدينة، يساعد الفقراء، يعلم الناس. حتى قال الإمام الزهري رضي الله عنه وأرضاه: ما لقيت أحدا في المدينة أعلم ولا أعبد من سيدنا علي زين العابدين. لم يمنعه الظروف أنه يزداد في العلم، لم تمنعه ظروف أنه يكون عابدا لله، لم تمنعه ظروف أن يكون سخيا يعول أهل المدينة 100 بيت من المدينة بنفسه يذهب يخدمهم. هذا دلالة على ماذا؟ على كمالاته الباطنية. ولا الواحد سيستحي أنا أذهب أساعد الناس وأنا علي زين العابدين الذي وردت فيه الأحاديث، كيف يذهب إلى أهل البيت، يذهب إلى الناس يعولهم؟ نحن الواحد منا من أهل البيت لم ترد فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يتعالى أنا فلان، أنا أبو فلان. أنت لا يوجد لك أي ذكر بالأحاديث، أنت لا يوجد لك أي شيء، فكيف تتعالى بشيء يعني لم تأخذ منه، لم تأخذ شيء من الأمور الحقيقية. Kita tengok bagaimana Imam Ali Zain Al-Abidin. Imam Ali Zain Al-Abidin ni kira tumbuh masanya di depan matanya, peristiwa-peristiwa penghinaan, pembantaian, semua depan mata dia. Tapi selepas peristiwa itu, bukan kepada ayahanda je, kepada adik dia, kepada keluarga dia, mak-mak saudara dia, semua ni dihina, diheret. Tapi
Tapi Imam Ali Zainal Abidin ni tak tumbuh seperti yang kita hari ni. Tak tumbuh dendam, benci, kumpul orang buat strategi nak balas balik. Tak ada, tak ada. Ada kita dengar Imam Ali Zainal Abidin ni? Tak ada. Bahkan subhanallah, ini Ahlul Bait yang sebenar, kata Habib Kazim. Imam Ali Zainal Abidin lepas peristiwa Karbala dipuji oleh para orang yang penduduk Madinah ni, ulama-ulama Madinah. Kalau kita kumpulkan orang dermawan, tak ada orang yang mengatasi dermawan Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu. Ini Zainal Ali Zainal Abidin. Kumpul orang kaya yang bagi sedekah, tak ada orang boleh melawan, boleh challenge kedermawanan Zainal Ali Zainal Abidin. Maka Zainal Ali Zainal Abidin ni dalam bagi sedekah, dia turun padang sendiri. Tak hantar wakil, tak telefon suruh datang ke rumah, tak. Bagi dia pikul sendiri. Apa waktu pun. Waktu, kalau boleh waktu orang tak tahu. Dan bahkan tak ada orang tahu yang dia ini ahli sedekah kecuali selepas wafat. Itu pun diceritakan oleh orang yang paling kenal kepada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Beza dengan kita hari ini, kata Habib. Kita barangkali nak kena cerita, saya dah sedekah, saya dah infak, kan? Ini beza dengan Ahlul Bait yang ada pada hari ini. Kemudian dalam hal ilmu, maka ahli ilmu yang ada pada zaman dia beritahu tak ada siapa pun ahli ilmu yang hidup sezaman dengan Imam Ali Zainal Abidin dapat mengatasi keilmuan Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu. Ini semua ahli ilmu puji Imam Ali Zainal Abidin. Dalam hal ibadah lagi tak ada siapa boleh challenge. Antaranya kita biasa dengar 1000 rakaat amalannya, dan sifat pemaaf, tak ada sesiapa yang lebih pemaaf yang ada di kota Madinah pada zaman itu. Lebih mulia, lebih kuat pemaaf daripada Sayyidina Ali Zainal Abidin. Bagaimana dengan budak-budak, dengan apa golongan pun, dengan orang yang pernah, dengan keluarga yang pernah memusuhi keluarganya pun, maka mereka, dia tidak memusuhi. Dia layan dengan layanan yang seakan-akan tak pernah keluarga ini memusuhi dan membantai keluarganya Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu arda. Kita banding kita. Ini Sayyidina Ali Zainal Abidin ini duduk dalam rumah Nabi. Ini anak Sayyidina Husain, anak Imam Husain. Maka hadis Nabi dikuasai oleh dia, diajar oleh ayah dia, kan. Kita satu hadis pun tak ada. Wah, gitu, bangga, kata Habib. Bukan kata saya terjemah dengan semangat kononnya, kan. Jadi kita hari ini hanya membawa al kita. Anda nak tunjuk apa? Bukannya satu hadis Nabi pun jangan kata hafal. Barangkali di kalangan kita hari ini Ahlul Bait, maka nak faham, nak syarahkan hadis Nabi pun tak boleh. Kenapa kita nak hidup merasa diri kita lebih hebat daripada tok-tok kita, khususnya Imam Ali Zainal Abidin. ولذلك يعني أهل البيت الذين نفوسهم أبية هم كانوا على قدم سيدنا علي زين العابدين، يخدمون الناس، يعلمون الناس، لا تأنف نفسه أنه يخدم الآخرين. كان الإمام الحبيب صالح بن عبد الله العطاس من أكابر أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في وادي عمد، كان إذا جاءوا الضيوف إلى عنده يخدمهم، يكبس أقدام الضيوف، وكان يدهن لهم، لأن نفسه نورانية. النفس الخسيسة الحقيرة تأنف أنها تخدم الآخرين، النفس الشريفة العالية تخدم الآخرين، تساعد الناس. وكل هكذا كانوا أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحبيب علي بن حسن العطاس ماذا عمل؟ أمن المشهد، يطعم الجائعين، يسقي العطشانين، يصلح بين المتقاتلين. هذه مظاهر يعني أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأعظمها التعليم طبعا والدعوة إلى الله. ثم كل الوظائف قاموا بها أهل بيت الرسول. Ahlul Bait yang hakikat, mereka ini buat kerja, melakukan tugas seperti mana dilakukan oleh Nabi SAW dan para pendahulu mereka. Mereka berkhidmat, bukan tuntut orang khidmat. Mereka tak pernah kecil hati kalau orang tak khidmat. Antara dicontohkan oleh Habib Kazim ramai. Tadi Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Kemudian Habib Ali bin Hasan Al-Attas. Contoh Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Habib Saleh ini nama sudah besar. Kan maknanya alim, murid ramai, semua orang dengar Habib Saleh, orang dah memang jangan, kalau kita kat Malaysia mungkin kalau dapat nak berangan cium tangan, lebih kurang gitu. Nama besar. Tapi setiap kali ada tetamu datang rumah dia, dia akan muliakan tamu ini. Dia khidmat sampai dia urut-urut kaki tetamu ni kerana jalan jauh takut penat. Dia urut kaki tetamu dia. Ini Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Begitu juga Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ini sampai Sayyidina Habib Ali bin Hasan Al-Attas, Habib Kazim cerita, maka dia ni hari-hari antaranya khidmat dia kepada masyarakat ni sampai dia pergi bagi minum orang, bantu untuk sediakan air kepada orang kampung. Maknanya yasqin nas, maknanya bagi orang supaya tidak kehausan, beri makan orang sentiasa, tak pernah putus beri makan kepada orang. Ini Ahlul Bait yang hakiki. Dan paling utama tugas Ahlul Bait yang sebenar adalah al-ilm, mewarisi ilmu datuk nenek mereka sampai Nabi Muhammad SAW dan menyampaikan ilmu ini dengan ilmu yang benar. Itu warisan yang diwarisi para pendahulu kita
yang disebut Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. ولذلك يعني الوظيفة الحقيقية أهل البيت أن يقوموا بأحد هذه الأعمال الخمسة، لابد أن يشارك في أحد هذه الأعمال الخمسة. هذا شكر الله على انتمائه لأهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولأن يكون عضو فعال في شجرة أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka Ahlul Bait yang hakikat untuk kembali kita menggalas tugas ni, bila Allah Ta'ala dah takdirkan kita Ahlul Bait, maka kita ada ketanggungjawab, 5 tanggungjawab yang kita perlu pegang dan kita perlu lakukan. Menandakan yang kita ini, tanda kita ini, syukur kita kepada Allah, kembali bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang memilih kita di kalangan Ahlul Bait Nabi SAW. أول خصلة التسبب في نقل الناس من الكفر والإلحاد إلى الإسلام والإيمان. هذه وظيفة أهل البيت، نقل الناس من الكفر والإلحاد إلى الإسلام والإيمان بأي طريقة، بالدعاء، بالدعوة، بالكلام، بالبذل، أي شيء. هذه الوظيفة الحقيقية، كيف نأخذ الناس من النار إلى الجنة، من الكفر والإلحاد إلى الإيمان والإسلام. أمامنا مجال كبير واسع جدا. Tugas yang pertama, yang penting, Ahlul Bait bagaimana hari ini untuk memindahkan orang, mengeluarkan orang daripada kekufuran, daripada kesesatan kepada agama yang sebenar, ataupun mengeluarkan umat hari ini daripada neraka pergi ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa cara sekalipun, yang ada ilmu dengan ilmunya, yang dengan ibadahnya, dengan doa-doanya, tak pernah putus. Ini tugas utama yang pertama untuk Ahlul Bait sebagai Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Dengan tulisannya dan sebab apa cara pun, asalkan tugasnya hendaklah mengeluarkan orang-orang kafir ini dalam kekufuran mereka kembali kepada Islam. Kemudian menyelamatkan orang-orang yang dah dalam jurang api neraka supaya kembali sama-sama masuk di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. ونقل الناس بعد ذلك من الكفر الإسلام يحتاج إلى أعمال، ويحتاج إلى دعاء، ويحتاج إلى تعاون، يحتاج إلى كتب. ممكن أنت تلقى شخص كافر قد لا تقدر أن تتكلم معه عن الإسلام ولا عن الدين، ممكن تعطيه كتاب فقط، ممكن تدعو له فقط، ممكن تنصحه فقط. أسباب متعددة لابد أن يقوم بها أهل البيت في نقل الناس من الكفر إلى الإسلام، من الإلحاد إلى الإيمان. الآن موضة الإلحاد المنتشرة في العالم، دور أهل البيت أنهم يمشون على طريقة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم، كيف ينقلون الناس من الكفر إلى الإسلام ومن الإلحاد إلى الإيمان، يكونون سبب في هداية الناس. لا أحد يهدي نفسه، ولا يقدر أحد يهدي ولده، ولا تهدي غيرك، الله يهدي من يشاء. أنت سبب نوراني فقط تجذب الناس إلى الإسلام والإيمان. بماذا؟ بانتمائك إلى شجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعندك خصوصية لا توجد عند غيرك، بانتمائك إلى الرسول تجذب الناس إلى الإسلام والإيمان. Maka maknanya inilah tugas yang perlu dijaga, menyelamatkan umat hari ini dari kekufuran. Bagaimana nak pastikan mereka ini, ramaikan orang masuk dalam agama Islam ini dengan apa cara pun. Maknanya kalau kita tahu kita bukan orang yang berilmu, kita tak kuat hujah kita untuk fahamkan mereka tentang Islam, sekurang-kurangnya kita cari bahan bacaan yang baik, kita bantu mereka untuk faham Islam melalui kita menghadiahkan buku ataupun berbuat baik dengan mereka, menasihati mereka, apa cara pun. Maknanya ini tanda kita tahu bila Allah Ta'ala dah jadikan kita Ahlul Bait, Allah Ta'ala nak bagi kita tugas. Maka tugas utama ini kita pastikan kita kena buat. Maka jangan kita sibuk di kalangan kita je, menghadiahkan ke, mengajar, fokus, tapi kita tak fokus perkara yang paling besar. Dan ini adalah perjuangan ataupun perjalanan yang dilakukan daripada Nabi Muhammad SAW dan para salaf kita yang Ahlul Bait terdahulu. Perjuangan mereka, fokus mereka, bagaimana nak kembalikan. Dan kita kena sedar juga bahawa kita bukan pemberi hidayah, tak. Kita tahu yang beri hidayah kepada mereka adalah Allah. Tapi kita tak boleh berhenti untuk menjadi sebab. Dengan kita yakin dengan kelebihan kita Allah Ta'ala beri sebagai Ahlul Bait, maka kelebihan ini ada faedahnya. Dan kita harap mungkin dengan doa kita sebagai Ahlul Bait, maka Allah Ta'ala makbulkan, maka berterusan untuk memindahkan, memastikan bagaimana orang-orang kafir ini kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. والأمر الثاني هو نقل الناس والتسبب في نقل الناس من المعاصي والذنوب إلى الطاعات والقربات. أخطر المعاصي القتل، وكان هذا منتشر في كثير من البلاد. فلذلك السلف في حضرموت عملوا المناصب والوجاهات. لماذا؟ لأنهم كانوا يخمدون الحروب. كلما الشيطان أشعل فتنة وحرب بين مدينتين أو قبيلتين تدخلوا أهل البيت يخمدون الحروب والفتن. وكان الواحد من أهل البيت بمجرد أن يدخل خلاص علامة على السلام، علامة على الأمان، علامة على الاطمئنان.
أحيانا يرسلون صبي صغير في حرب، إذا عرفوا أن هذا من أهل البيت انتهت الحرب. هكذا الشيطان دوره إيقاد الحروب، واليهود كلما أوقدوا نار الحرب أطفأها الله. وظيفة اليهود في الأرض الشر، امراض الناس، الإيذاء، إيقاد الحروب، إشعال الفتن. هكذا في القرآن على مر التاريخ وظيفة أهل البيت بالعكس خمد الحروب، بدء الفتن، نشر الخير، نشر الهداية للناس، نشر العوافي للناس، يعالجون الناس، يطببون الخلق. هذه وظيفة نورانية، إكمال لماذا؟ لرسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. Adapun tugas yang kedua sebagai Ahlul Bait, maka kita hari ini bagaimana kita nak mengeluarkan, pindahkan orang-orang yang maksiat kepada menjadi orang yang taat kepada Allah. Dan maksiat yang terbesar hari ini kita ketahui adalah pembunuhan. Ahlul Bait ini patutnya tugas dia mententeramkan, mengamankan dunia dari pembunuhan. Pasal itu kita tengok para salaf kita di Hadramaut, mereka mewujudkan munsib-munsib. Mewujudkan munsib-munsib ni tujuan apa? Munsib ini tujuan dia untuk mendamaikan dua puak yang sedang berbalah. Dari dulu memang turun-temurun kerja munsib ini, kalau duduk rumah mereka didatangi oleh puak-puak ataupun kabilah-kabilah yang berbalah. Pasti kalau dah sampai ke munsib, insya-Allah perbalahannya akan selesai. Mereka akan balik dalam keadaan damai, dan ini perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ini perjuangan Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW. Maka kita tengok hari ini fitnah yang berlaku, kita tengok Yahudi. Allah Ta'ala sendiri sebutkan dalam Al-Quran, dan juga kita baca sejarah-sejarah. Memang orang-orang Yahudi ini kerja mereka akan jadi batu api. Mereka akan renjis permusuhan antara satu dengan yang lain, sehingga bawa kepada peperangan, pembunuhan, kematian. Dan dari dulu sepatutnya musuh kita ini, Yahudi, kerja dia bantu syaitan mudahkan kerja. Dia petik switch, maka syaitan akan jalankan kerja. Manusia jadi bergaduh, berterabur sehingga bawa kepada peperangan besar-besaran. Dan Ahlul Bait sepatutnya mereka menjadi orang yang meredam. Bila wujud mana ada Ahlul Bait di situ, pastikan jangan kata peperangan, pergaduhan itu tidak berlaku. Maka dulu para salaf, amalan mereka kalau ada perkelahian, perbahalan antara dua kabilah, dua puak sehingga nak bawa ke peperangan, maka nanti mereka akan hantar sekecil-kecil, paling kecil, budak di kalangan sayyid duduk di tengah-tengah perang. Mereka nak start bergaduh, nak perang, tengok ada satu sayyid budak, maka mereka berhenti perang. Itu wibawa Ahlul Bait dulu-dulu. Hantar budak je, maka tengok Allah ada sayyid. Kedua-dua puak ni muhibbin, tak jadi perang. Itu sepatutnya tugas yang ada pada yang dipikul, yang dilakukan oleh Ahlul Bait Nabi SAW. وهذا يحتاج يعني إلى كتاب كامل أو إلى محاضرة كاملة في دور أهل البيت في حضرموت، في ماذا؟ في خمد الحروب وتسكين الفتن. الدولة هذه تنازع الدولة هذه، فيتدخلون السادة تهدأ الحروب. يقوم متمردون على بعض الدول، يدخلون أهل البيت، تهدأ الحروب، ما توجد أي دماء. ولكن الشياطين يسعون لإشعال الحروب. أهل البيت حفظ دماء المسلمين على طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيدنا علي زين العابدين والحسن والحسين. Kalau kita nak bahas, nak bentang tentang ni, kita perlu kajian kitab, mungkin seminar, mungkin perlu satu fasa yang penuh. Nak cerita tentang bukti yang bersejarah bahawa kewujudan Ahlul Bait, khususnya di Hadramaut ini, mereka dari dulu memang kewujudan mereka ini memadamkan api permusuhan. Mana kita tengok, mana-mana ada pergaduhan, perkelahian, dan kemudian ada Ahlul Bait di situ, pasti akan terberhenti. Makna memusnahkan, membuatkan syaitan ini putus asa dan sakit hati. Syaitan ketika dia sedang nyalakan api permusuhan antara kaum, bila ada Ahlul Bait ni umpama air yang memadam api yang datang dari syaitan. Ini tugas utama Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW pada ketika dahulu. ولما كانوا صادقين مع الله سبحانه وتعالى أيدهم الله عز وجل بالكرامات الخارقة في هذا المجال. لما كانوا صادقين مع الله عز وجل أيدهم الله سبحانه وتعالى بالكرامات الخارقة في هذا المجال. Dan para sadiqin yang terdahulu, para awliya, mereka ini Allah Subhanahu wa taala beri pertolongan dengan beri mereka perkara yang luar biasa, yaitu karamah untuk dalam urusan-urusan begini. فالحبيب صالح بن عبد الله الحامد هذا في وادي عمد عندما جاء يصلح بين القبائل، ووصلوا إلى عنده المحضر الغرفة، فدخل بينهم الشيطان والفتن، فأخذوا يعني يشحنون الأسلحة وأرادوا يطلقون الرصاص، فكل الأشخاص يوجهون الرصاص، لم يضرب الرصاص في حضرة الحبيب صالح بن عبد الله الحامد، فاستغربوا كيف الرصاص، كيف السلاح لا يضرب، كيف؟ فقال الحبيب صالح بن عبد الله الحامد هذا مكاننا مكان السلام، ليس مكان الحروب، الرصاص لا يعمل في هذا المكان،
فاصطلحوا بعد ذلك. أيدهم الله بالكرامات الخارقة في الصلح بين الناس. Hebatnya para awliya. Ambil contoh cerita Al-Habib Saleh bin Abdullah Al-Hamid. Suatu hari Habib Saleh bin Abdullah Al-Hamid ni, kabilah-kabilah ni yang tak jadi berperang geram sebab Habib Saleh ni mendamaikan, maka mereka datangi Habib Saleh ni, yang sempat saya dengar tadi. Datangi rumah Habib Saleh, maka mereka nak tembak Habib Saleh. Ketika mereka ni masing-masing geram dengan Habib Saleh bin Abdullah Al-Hamid nak tembak, maka mereka picit, mereka tak boleh picit. Tak boleh nak picit, melekat. Padahal ada peluru, ada semua. Kalau sebelum ni boleh. Depan Habib Saleh tak boleh picit itu untuk tembak Habib Abdullah bin Saleh Al-Hamid. Sampai mereka geram, mereka tanya, Habib Saleh, kenapa? Apa hal susah sangat? Senapang aku ni tiba-tiba datang rumah kau jadi rosak. Kenapa susah nak tembak kau? Kata, rumah ini adalah rumah umpama air, perdamaian. Di sini tempat keamanan. Tempat aku ni tak ada pergaduhan, tak ada perkelahian, apa lagi pembunuhan. Maka di sini apabila aku sering mendamaikan orang, maka Allah Ta'ala beri pertolongan. Allah Ta'ala bagi karamah pada beliau. Mana beliau menjadi orang yang menyelamatkan orang, maka Allah selamatkan beliau. وكان منصب من مناصب على الشيخ أبو بكر تحصل الحرب بين القبيلتين، هؤلاء يرمون فيأتي المنصب من مناصب ويدخل وسط الحرب لا يصيبه الرصاص، فيستغربون كيف لا يصيبه الرصاص وهو يصيح اخمدوا اسكنوا اوقفوا اطلاق الرصاص اوقفوا الحرب. الناس يستجيبون لأنهم مؤيدين من قبل الحق سبحانه وتعالى. Bahkan kisah Munsib Sayyidina Syekh Bakar bin Salim, tengah-tengah perang ni antara dua kabilah tembak menembak, Sayyidina Munsib ini datang turun duduk di tengah-tengah ni. Maka ini peluru datang dari sini-sini dan ajaibnya tak ada satu peluru pun singgah dekat badan Munsib Sayyidina Syekh Bakar Salim. Sampai dua-dua ni yang sedang menembak ni pelik. Mana satu peluru pun tak singgah. Maka mereka otomatik menghentikan peperangan. Kerana hakikatnya sepatutnya Habib Saleh dah meninggal. Ini tengah-tengah perang. Nak menyatukan perang, orang tengah perang, dia datang tengah-tengah untuk berhentikan perang. Maka Allah hentikan dengan jalan. Dengan mereka kagum, mereka terkejut bahawa peluru yang tembak ini tak terkena dan tidak memudaratkan Al-Habib Munsib bin Syekh Bakar bin Salim. Habib, bila saat tim Habib. تمام. فإذا دور أهل البيت هكذا الدور الحقيقي، وخصوصا في الزمن هذا، خصوصا في البلاد مثلنا في اليمن وفي حضرموت التي لا يوجد فيها أمور مستقرة ولا أمور منضبطة، فيؤدي دورهم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن من أصلح بين اثنين في قضية شخصية، في قضية زوجية، في أمور عائلية، في أمور مالية، من أصلح بين اثنين أو بين زوجين كتب الله له 70 حجة مقبولة. فكيف إذا أصلحنا في حروب وفي فتن وفي دماء تراق والعياذ بالله. Itulah kalau apa yang kita dengar tadi, itulah para habaib yang sebenar di Hadramut. Mereka hidup islah, menyatukan orang. Mereka mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi beri jaminan, siapa yang hidup dia senantiasa mengislahkan, membaiki hubungan dua orang yang bermusuhan. Tak kisahlah antara suami isteri yang bergaduh ke, antara jiran tetangga. Yang penting islah, ini tugas Ahlul Bait yang sebenar. Yang dilakukan oleh para habaib kita yang ada di Hadramut. Yang dilakukan, tugas yang dipegang oleh mereka. Maka kata Nabi SAW, Nabi jamin siapa yang mengislahkan dua puak yang bertelingkah bergaduh, maka Allah Ta'ala akan beri anugerah seakan-akan setiap kali islah ini, baik dua puak ini, mereka ini dikurniakan pahala orang yang 70 kali haji yang mabrur. Ini jaminan Nabi Muhammad SAW. فإذا نقوم بالدور وهو نقل الناس من الكفر للإسلام ومن الإلحاد إلى الإيمان ومن الحروب والفتن والمعاصي إلى الطاعات، والمجتمعات التي لا توجد فيها حروب ولا فتن يحيونها أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالعلم والذكر ومجالس الخير حتى يترقون في مقامات الإحسان ويزدادون قربا من الرحمن سبحانه وتعالى. Dan seterusnya tugas Ahlul Bait. Kalau kita duduk di tempat, di negara, di daerah yang tak berlaku peperangan besar-besaran ni, maka apa? Kena diam. Tak perlu jalankan tugas hakiki Ahlul Bait adalah dengan menghidupkan majlis-majlis ilmu, menghidupkan masyarakat yang di sekitarnya agar senantiasa membesarkan Allah dan mendekatkan mereka kepada Allah, mengenalkan kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. نعم، فيخدمون المجتمعات سواء كان بالتعليم أو سواء كان بعلاج المرضى أو سواء كان بمساعدة الآخرين. كل تلك مجاري
خدمة أهل بيت النبي محمد لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Maka ambil bahagian khidmat dalam agama ni apa pun, sama ada dalam jalan ilmu atau jalan sosial, dalam perubatan, kebajikan dan sebagainya. Hatta walhasil Ahlul Bait ini tugasnya adalah berkhidmat, menjadi khadam kepada umat Nabi Muhammad SAW. وبهذا يترقون مراقي القرب من الله والخلافة عن رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ويقومون بماذا؟ بعمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أمته. Dengan berkhidmat ini menjadi khadam kepada umat ini menjadi sebab punca kita akan mendapat kedudukan istimewa dari Allah Subhanahu wa taala. ولذلك يقولون هذه الوظيفة النبوية تنقسم إلى عدة أمور. هذه الوظيفة النبوية تتشعب إلى عدة أمور. Adapun tugas-tugas ini iaitu tugas yang ditinggalkan oleh Rasul SAW, maka tugas ini terbahagi ke beberapa bahagian. أعلاها هذا هو التسبب في نقل الناس من الكفر للإيمان وخمد الفتن الكبيرة. Paling tinggi yang ini tugasnya adalah menyebab kita menjadi sebab orang ini daripada kekufuran kembali kepada iman. وأوسطها القيام بالتعليم والدعوة إلى الله. Yang paling tengah kita berkhidmat, mengambil bahagian dalam dunia dakwah, taklim, membalikan orang kepada Allah Subhanahu wa taala. وأقلها وهذه كلهم يشاركون فيها هي خدمة الأمة بالدعاء، ندعو للأمة المحمدية، وخدمة الأمة بمجالس الخير نقوم بذلك، وخدمة الأمة بقراءة الأوراد والأذكار والحفظ على النسب، المحافظة على النسب. هذه وظيفة يقومون بها أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في كل البلاد في كل العصور. Dan sekurang-kurangnya Ahlul Bait ini menjalankan tugas mereka sebagai Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW dengan tidak pernah meninggalkan wirid-wirid. Jaga wirid-wirid, apalagi wirid yang ditinggalkan oleh para salaf mereka. Kemudian mendoakan, tidak pernah meninggalkan mendoakan keseluruhan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وهذا لا يقتصر يعني على الذكور دون الإناث ولا على الرجال دون النساء، كلهم هم نورانية يأخذون نصيبهم فيها من إرث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Yang ketiga ini, yang paling mudah ini, dia tidaklah terkhusus pada orang alim ke perempuan lelaki, maka semua tidak boleh terlepas. Mana-mana mereka ini mendapat kelebihan menjadi Ahlul Bait, pastikan mereka menjalankan tugas sekurang-kurangnya yang ketiga tadi. فنسأل الله لنا ولكم كمال التوفيق إن شاء الله والانتماء الحقيقي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وليس مجرد الانتماء الصوري فقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala berikan kesempurnaan taufik kepada kita, dorongan kepada kita, dan sehingga kita dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar orang yang bernasab kepada Nabi SAW, bukan hanya nasab zahir sahaja. فكلما ازداد الفرد من آل بيت النبي خدمة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم ازداد محبة من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Makin banyak bertambahnya kita ini ambil bahagian dalam berkhidmat kepada umat Nabi SAW, insyaAllah makin bertambah kasih dan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. ولا أقل أننا ندعو للأمة المحمدية بعد كل صلاة استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات ورد ندعو لأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Paling kurang sekurang-kurangnya pun setiap kali lepas solat jangan tinggal mendoakan umat Nabi SAW. Jadikan doa kepada umat Nabi ini sebagai wirid dengan baca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. فبذلك يعني نترقى في مراقي الولاية ونساعد الذين يخدمون الأمة تنفتح لهم الأبواب بركة الدعوات. Bahkan ini insya-Allah akan jadi sebab terbuka pintu wilayah kepada kita. Karena kita menjadi sebab ini, dengan doa-doa kita ini, wirid-wirid ini menjadi sebab memudahkan para pendakwah ini, para ulama kita ini untuk berdakwah dan mengembalikan orang kepada Islam ini. يعني انظروا كيف إلى عمل شيخنا الحبيب عمر في هذه الفترة، كيف الخدمة في هذا المجال في زمننا المتأخر، فتح المعاهد والأربطة، بنى المستوصفات، مستوصف عيديد، المستشفيات، أقام الجمعيات الخيرية لمساعدة الناس، أقام الزواجات الجماعية أجل يتزوجون، فرد واحد أقام كل هذه الخدمات في تريم، انتقلت في سيئون، في عدة أماكن. Kita ambil contoh guru kita, Sayyidina Umar bin Hafidh hari ini, bagaimana dia ambil bahagian khidmat pada umat. Dia seorang, Habib Umar bin Hafidh seorang, semua dia buat. Dia bina madrasah-madrasah, melahirkan para ulama, melahirkan da'i, bina klinik, bina hospital yang diterim. Kemudian buat kahwin ramai-ramai, bukan diterim je, disewon ya, seorang Habib Umar sahaja. Maka jadi sebab mudahkan orang supaya boleh berkahwin, buat zuwaj jam'i dan sebagainya. طيب المراكز التي بنيت ويدعون الناس إلى الإسلام في دول أوروبا، في أمريكا، في أستراليا، في كندا، كل ذلك فرد يقوم بكل هذه الأعمال. نحن نشارك في هذه الأعمال. بماذا نشارك؟ في بناء مستوشفات نعالج الناس. عمر عمل مستوصف عيديد الخيري، مستشفى الآن، في مراكز صحية في أماكن أخرى غير تريم، الجمعية
الجمعيات الخيرية تساعد الناس عند السيول، عند الأمراض، عند غير ذلك. هكذا دور أهل بيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نشر الإسلام في المشارق والمغارب. Kita ambil contoh Habib Umar bagaimana dia mengambil bahagian untuk berkhidmat dengan Islam ni. Semua ada dalam hal kebajikan, membantu fakir miskin, bangsa-bangsa banjir, hanya Habib Umar. Dan bahkan dibina markas-markas ataupun persatuan-persatuan pertubuhan yayasan satu dunia sampai ke Eropah, yang mana semua sampai untuk hanya tujuan berkhidmat kepada Nabi SAW. Dan Allah buka pintu ini, maka kita cukup mengambil bahagian apa yang disediakan oleh para pendahulu, maka kita ambil bahagian untuk khidmat salah satu yang kita boleh. Jangan tak buat apa-apa langsung sebagai ahli bait Nabi Muhammad SAW. وهذا نموذج، ولا كل الحبايب يخدمون أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سيد الحبيب بكر المشهور، سيد الحبيب زين بن صميط، نوايا الكبيرة في خدمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Pada masa sama kita tak nafikan juga habaib lain, guru-guru kita, mereka ambil bahagian besar dalam berkhidmat untuk jadi contoh, berkhidmat kepada umat Nabi SAW, antaranya Habib Bakar Masyhur dan sebagainya. Masing-masing dengan ilmu mereka, dengan madrasah mereka dan sebagainya. وفي الزمن الأول كانت الظروف المتاحة للخدمة ضيقة. الآن في زمننا هذا انفتحت الأبواب لخدمة أمة النبي صلى الله عليه وسلم. Beza kita dengan golongan terdahulu. Dulu mungkin mereka nak buat kerja macam hari ini, mungkin banyak kekangan keadaan zaman. Dan hari ini zaman terbuka luas, banyak cara untuk kita buat untuk berkhidmat kepada umat Nabi Muhammad SAW. فننوي أن نخدم أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين، وننوي أن ننشر نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الدين وفي كل البلاد، ليس في البلاد التي نعيش فيها فقط. Kita sentiasa pasang niat untuk berniat tiap-tiap hari untuk berkhidmat kepada Nabi Muhammad SAW. Antaranya khidmat kita kepada Nabi, kita pasang niat untuk menjadi sebab tersebarnya agama Islam dan menjadi sebab untuk kita bantu mana-mana umat Nabi Muhammad SAW yang ada kat dunia ini sampai hari kiamat. ولذلك قالوا كان النية الصالحة تبلغ الإنسان أمور لا يصلها بنفسه، الله يحقق لك نواياك الصالحة. Maka berkata orang-orang saleh bahawa satu niat saleh setiap hari kita pasang, maka Allah Ta'ala bukakan pintu-pintu kebaikan yang tidak kita duga. Tak ada siapa tahu melainkan orang yang berniat itu. Bagaimana Allah Ta'ala menyempurnakan segala keinginannya dan mengkabulkan segala hajat-hajat. كان الإمام الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري أخذ العلم في مكة وعنده علوم كثيرة جدا في جوف الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري، وكان يتمنى أن ينشر هذه العلوم في الأرض كلها. وفي وقت الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري لا توجد وسائل اتصالات، لا توجد فيسبوك، لا يوجد تويتر، لا توجد كاميرات، لا يوجد شيء. فكيف هذا العلم الكثير يريد ينشره في الأرض؟ فكان يدعو الله أن علم هذا الموجود ينتشر في الأرض كلها يا رب. فكان يستغرب. سمعوا أحد الصالحين عندما يدعو ربه أن علم هذا ينتشر في الأرض كلها. كيف قالوا سينتشر في الأرض أنت جالس في تريم؟ كيف ستسافر؟ كيف سينتشر؟ فلما قبل الله الدعوة أحضر الناس إلى تريم وأخذوا علم الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري ونشروه في العالم كله، وإلى الآن ننتفع بعلم الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري. Kita tengok bagaimana Habib Abdullah dengan kekuatan doa dan niat. Habib Abdullah bin Umar Syatri radhiyallahu anhu. Beliau belajar di Makkah. Selesai belajar, ilmu beliau banyak penuh kat dada. Dengan ilmu yang banyak ni Allah Taala beri pada beliau, beliau hari-hari pasang azam niat supaya nak sebarkan ilmu dia ke seluruh dunia. Sehingga hari-hari doa Habib Abdullah bin Umar Syatri ni, hari-hari doa dia, ya Allah, jadikan ilmu yang kau beri aku ni tersebar kat semua dunia. Satu dunia dia nak. Sampai orang yang dengar doa dia ni bertanya, ya Habib, macam mana? Pelik lah kau kat Tarim, macam mana kau nak ni, bila kau kena beli tiket, kena nak sebar, nak kena berjalan pergi Amerika, pergi Malaysia. Macam mana cara kau nak pastikan ilmu kau tersebar kat dunia? Tengok berkat doa dan istiqamah Habib Abdullah bin Umar Syatri ni, maka Allah Ta'ala kabulkan melalui apa? Allah Ta'ala datangkan kepada dia. Daripada Indonesia, daripada mana-mana negara dunia, datang belajar kepada dia. Kemudian mereka balik menyebarkan ilmu yang Allah Ta'ala titipkan di dada Al-Habib Abdullah bin Umar Syatri. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم إن شاء الله لأن نقوم بدورنا في إدخال السرور على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerahkan kita taufik. Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan kita dorongan pertolongan. Kita dapat ambil bahagian dalam berkhidmah kepada umat Nabi SAW dan membahagiakan hati Nabi Muhammad. فننوي من هذا المجلس المبارك أن ننشر نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مشارق الأرض ومغاربها إلى يوم الدين، ليس فترة أعمارنا فقط، حتى بعد أعمارنا.
mudah-mudahan kewujudan majlis-majlis seperti ini, perkumpulan seperti ini menjadi sebab cahaya-cahaya ini akan tersebar kepada kita dan kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW sampai hari kiamat. وأن نسخر كل ما حوالينا لأجل نشر نور النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونشر وظيفة النبي محمد في الأمة صلى الله عليه وسلم، وظيفته هداية هذه الأمة وإسعاد هذه الأمة. Berkat majlis ini mudah-mudahan Allah jadi sebab untuk mempermudahkan setiap kita yang hadir, menjadi sebab untuk berkhidmat pada agama, menyampaikan agama cahaya ini kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW, sehingga kita dapat dimudahkan Allah untuk menjadi bahagian daripada orang yang berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala. الشيطان كما قال الله عز وجل يريد الناس في حزن، إنما يريد الشيطان ليحزن الذين آمنوا. الشيطان ونوابه في الأرض يريدون الناس في فقر، يريدون الناس في خوف، يريدون الناس في أمراض، يريدون الناس في حروب. هكذا الشيطان ووكلاؤه. ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونوابه يريدون الناس في أمان، يريدون الناس في علم، يريدون الناس في عافية، يريدون الناس في سعادة، في ذكر، في خير ظاهر وباطن. Kita kena ingat syaitan ni dia mau, dia nak, kehendak dia manusia ni selalu dalam keadaan sedih. Sedih, gundah gulana. Ini kehendak syaitan. Kemudian kehendak syaitan ni dia akan buat manusia senantiasa rasa takut. Senantiasa rasa tak nak jadi fakir. Tak nak itu, tak nak ini. Ini perbuatan, ini kerja syaitan dan juga para naib-naibnya, pembantu tentera-tenteranya. Adapun kerja Nabi Muhammad SAW dan juga pembantu penolong Nabi Muhammad SAW ini, maknanya yang datang dari Allah, maka tugas mereka ini nak memastikan hari-hari manusia ini tenteram, hidup dalam keadaan aman, damai, hidup dalam keadaan gembira, hidup dalam keadaan yang sehat dan sebagainya, keadaan yang sebaliknya apa yang dimahukan oleh syaitan, seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kemahuan syaitan. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وفي عمل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita ini senantiasa bersama dengan Nabi Muhammad SAW dan memperjuangkan apa yang pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW. وأن يحقق انتماءنا الحقيقي للنبي صلى الله عليه وسلم وليس الصوري بالنسب فقط، يحقق انتماءنا الحقيقي للرسول صلى الله عليه وسلم بالقيام بمهمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. Mudah-mudahan anugerah nasab kita kepada Nabi ini Allah Taala beri anugerah nasab yang hakikat, maknanya berintimat kepada Nabi, bukan hanya zahir kita. آمين يا رب العالمين. Amin Allahumma amin. Soal jawab.